Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuntum minaz zalimin muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat. Allahu Akbar. Allahu Akbar la ilaha illa anta kuntum minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikan perlindungan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tegak dan tabah hati, dan supaya beliau senang beramal ibadat dan jauhkan segala-gala kejahatan orang yang tak dengki kepada beliau, selamatkanlah dunia dan akhirat. Bagaimana telah saya katakan di Putrajaya, mengatakan Datuk Anwar Ibrahim tidak bersalah. Tapi bagaimana dalam 2 hari ini saya mendapat alamat dia nak diberikan mati ataupun digunakan hantu raya, 4 hantu raya. Kita bawa 4 biji limau dan kita bunuh, jangan ganggu dia menjalankan hukuman, dan biar selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini dikabul Allah SWT. Kita sebagai rakyat Malaysia patuh undang-undang, patuh segala arahan Sultan dan Raja-Raja Melayu dan perlembagaan. Selamatkan dunia akhirat. Mudah-mudahan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menjalankan tugas, dapat menjalankan hukuman yang baik dengan izin Allah SWT. Bagaimana orang nak bunuh dia menggunakan ilmu hitam, gunakan ilmu jahat, tapi hari ini alhamdulillah kita selamatkan dia, doa pada Allah SWT. Muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat. Saya datang ada orang ada tertentu untuk menjampi supaya nama Atik Anwar jalankan tugas. Jangan apa-apa kena, jangan dia sesak nafas ke ataupun jadi perkara yang tak sihat. Kita minta selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita lanjutkan, kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.